Assalamualaikum tuan-tuan, saya Iman daripada Rad Motoring Selayang tuan-tuan. Yang pertamanya saya nak ucap salam Jumaat tuan-tuan. Hari ini saya ada satu buah SUV mewah yang dulu harganya mencecah 130,000. Sekarang saya nak jual dengan harga 45,800. Tuan-tuan dah dapat satu SUV mewah tahun 2020. Mileage pun rendah tuan-tuan. Okey, jom ikut saya review tuan-tuan. Video ni sangat bermanfaat untuk tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan. Dulu, okey, mana-mana Pak Long yang tak mampu nak beli baru, sekarang boleh beli dah Pak Long. Harga dah murah dah. 45,000 je Pak Long dah dapat SUV yang kalau Pak Long jalan dekat dalam kampung tu, ingat Pak Long ni lah pegang kampung tu Pak Long. Okey. Jom ikut saya review tuan-tuan. Yang pertama kita tengok pada bahagian tayar dia, bunga dia masih tebal lagi tuan-tuan. Ada lebih kurang dalam 70% lagi. Cat dalam keadaan yang baik, saya boleh cakap 8.5/10 tuan-tuan. Cat memang dalam keadaan yang baik lagi. Color original kilang. Okey, tuan-tuan boleh tengok bahagian dalaman dia datang dengan color full black. Memang cukup-cukup lawa, cukup-cukup kemas. Mileage pun baru 81,000 sahaja tuan-tuan. Tak ada apa-apa faulty code dan sebagainya. Kereta memang dalam keadaan yang baik. Tuan-tuan tunggu je tuan-tuan. Lepas ni kita akan pergi test drive, okey? Kereta memang lawa tuan-tuan. Dia datang dengan full memory seat. Yang ni high spec tuan-tuan. Yang ni premium spec. Okey, premium spec. Dalam dah datang dengan full leather seat. Warna hitam. Dia ada lining warna merah tuan-tuan. Memang cukup-cukup lawa tuan-tuan. Rugi siapa yang tak beli X70 ni tuan-tuan. Sebabnya dulu harga dia memang mahal. Okey, ramai yang tak mampu. Tapi sekarang harga dia dah jatuh tuan-tuan. Unit ni datang dengan power boot juga tuan-tuan. Tengok, boot dia pun memang sangat-sangat luas. Okey, spare tire semua masih lengkap lagi tuan-tuan. Tak ada masalah. Okey, boot dia pun orang kata tak besar sangat, tak kecil sangat. Tapi okey lah. Siapa yang nak beli X70 ni, dia dah tahu dah tuan-tuan. Dia nak beli ni untuk apa dan sebagainya. Okey, kita tekan je tuan-tuan. Nanti terjatuhlah dia sendiri. Okey tuan-tuan, tunggu apa lagi? Jom kita pergi test drive. Okey tuan-tuan, sekarang kita dah berada di bahagian dalaman Proton X70 yang dibuat pada tahun 2020. Okey, kereta baru 5 tahun lebih je tuan-tuan. Okey, tak sampai 6 tahun lagi. Kereta memang dalam keadaan yang baik. Mileage baru 81,000 sahaja tuan-tuan. Memang sangat rendah. Okey, dalaman pun memang insya-Allah tuan-tuan datang tengok kereta ni depan-depan, tuan-tuan test drive, insya-Allah memang tak ada komplain tuan-tuan sebab kereta ni memang betul-betul macam baru tuan-tuan. Memang cantik, memang dia punya intelligent system Proton dia semua berfungsi dengan baik lagi. Tengok tuan-tuan, kamera semua 360 tuan-tuan. Tuan-tuan nak dekat sikit dengan sini sana, semua dia keluar kat sini tuan-tuan. Jangan risau, kereta memang sesuai lah untuk orang tua yang sekarang ni. Okay, nak reverse tak berapa nampak. Dia dah lengkap dah tuan-tuan dengan 360 punya kamera original kilang tuan-tuan. Okay, jom dia test sikit power dia tuan-tuan macam mana. Sampai terangkat-angkat tuan-tuan tayar dia ni. Memang laju tu tuan-tuan X70 ni. Okey, kalau tuan-tuan perasan dekat highway memang X70 ni memang gila tuan-tuan. Dekat lane kanan memang X70 ni memang laju tuan-tuan. Saya pun tak pasti. Tapi dekat highway kereta ni memang laju. Okey, dengan power dia lebih kurang 180 horsepower. Kereta yang besar macam ni 180 horsepower kira orang kata okey lah tuan-tuan. Agak stable. Okey tuan-tuan, kereta ni saya dah tak perlu cakap banyak. Sebab siapa yang nak beli kereta ni, dia dah tahu dah apa yang dia nak beli. Dia dah tahu dah apa kelebihan X70 dan apa kekurangan X70. Dia dah tahu dah tuan-tuan. Kita tak perlu nak cerita lagi. Okey, mana-mana tuan-tuan berminat, saya nak jual kereta ni dengan harga 45,800 sahaja tuan-tuan. Dah siap Spokom, dah siap tukar nama. Ingat tuan-tuan, dekat Rad Motoring ni kita boleh runding lagi sampai jadi. Kita boleh nego sampai jadi. Tak ada masalah. Tuan-tuan datang tengok kereta, test drive depan-depan dan kita bincang harga depan-depan tuan-tuan. Okey? Mana-mana tuan-tuan yang berminat boleh terus hubungi saya Iman. Assalamualaikum.